pelucutan atau ketiadaan pelucutan aset Tun Daim, Allahyarham Tun Daim, yang mana dikatakan kononnya tidak diisytihar. Kita lihat apakah dia bentuk, cara dan gaya kenyataan dibuat oleh SPRM. Peringatan pertama, SPRM sedang berusaha, tajuk dia, SPRM cadang lucutkan hak aset Daim yang tidak diisytiharkan. Itu sendiri bagi saya adalah satu kenyataan yang memprejudiskan keluarga Allahyarham Tun Daim. Kerana mereka bukan buat keputusan. Yang akan buat keputusan adalah pihak pendakwa raya. Mereka cuma badan yang menyiasat. Peringatan pertama, SPRM sedang berusaha melucutkan hak pemilikan harta yang tidak diisytiharkan milik bekas Allahyarham Daim Zainuddin dan keluarganya yang bernilai melebihi 2 bilion ringgit. Peringatan kedua, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata sejumlah harta bernilai itu yang dimiliki Daim, keluarga dan rakan sekutunya sedang dibekukan oleh Suruhanjaya itu. Aset-aset berkenaan sekiranya benar tak diisytihar adalah kesalahan. Walaupun ketiadaan Tun Daim lagi, kita sedang menuju ke arah itu, kita SPRM, dan kita sedang melihat harta-harta berkaitan yang tidak diisytiharkan pada satu ketika dahulu. Kemudian yang anehnya, bercanggah dengan apa yang dia telah pun isytiharkan kepada pihak awam, dia menggulung yang mengatakan kemudiannya terpulang kepada pendakwaan untuk membuat keputusan. Katanya pada sidang media di Putrajaya hari ini, kalau seperti yang betul adalah untuk pendakwa raya buat keputusan, siapakah SPRM, siapakah Azam Baki untuk memberi anggapan bahawa nombor 1, 2 bilion ringgit aset telah kononnya tidak diisytiharkan? Bolehkah dia buat keputusan? Nombor 2, siapakah dia untuk mendedahkan dan memprejudiskan lagi keluarga Allahyarham Daim dengan mengatakan aset-aset itu dimiliki sebahagiannya oleh keluarga, bahagiannya oleh sahabat-sahabatnya. Kenapa nak dedahkan perkara seperti ini walaupun pihak pendakwa raya belum membuat keputusan? Inilah dia piawaian profesionalisme yang kita tuntut sebagai rakyat daripada pihak penguatkuasa. Sama layanan kepada semua pihak. Kalau tidak, rakyat akan tanya, yang Sabah awak tak dedah. Dekah kerana, ini persoalan rakyat, kerana membabitkan aduan terhadap pihak kerajaan dan Allahyarham Tun Daim, awak dedahkan perkara-perkara yang awak belum berhak untuk membuat keputusan di tangan pendakwa raya buat keputusan, kerana ianya melibatkan orang yang telah pun juga dituduh oleh pucuk pimpinan kerajaan Anwar Ibrahim. Inilah masalah bila kenyataan awak bercanggah daripada piawaian profesionalisme siasatan.